Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kalau sebelum ni kita dah belajar macam mana cara mentafsir persamaan secara kuantitatif dan kualitatif. So, untuk kali ni kita akan cuba menyelesaikan masalah berangka yang melibatkan persamaan kimia. So, kat sini kita akan gunakan semula konsep mol yang telah dipelajari pada awal bab 3 yang lepas. Okey, pelajar kena tahulah rumus untuk mencari bilangan mol ada 3. So, bilangan mol tu kita boleh kaitkan dengan bilangan zarah, kita boleh kaitkan dengan jisim dan juga isi padu gas. Dan ketiga-tiga ni juga saling berkait. Dan asasnya mesti boleh kira mol, baru kita boleh nak kaitkan semua perkara yang tadi. Okey, kita terus tengok kepada contoh macam mana kita nak selesaikan masalah berangka berkaitan persamaan stoikiometri. So, diberi soalan, tindak balas antara logam litium dan air yang menghasilkan litium hidroksida dan gas hidrogen. So, dekat situ persamaan dia 2 mol litium 2 mol litium bertindak balas dengan 2 mol air menghasilkan 2 mol litium hidroksida dan juga 1 mol gas hidrogen. Jika 0.5 mol litium digunakan, hitungkan bilangan mol air H2O yang digunakan. So, daripada kita punya pengetahuan tentang aspek kuantitatif, kita boleh gunakan nisbah mol untuk mencari mol bahan yang diminta. Okey, kalau awak tengok dekat persamaan tu, daripada persamaan kita refer persamaan. Sekarang kita diberikan litium. Maklumat yang diberikan adalah tentang litium. So, cikgu highlightkan. Maklumat yang diberikan adalah litium, tetapi maklumat yang diminta adalah untuk air. So, kita kena kaitkan dua bahan ni. Kita kaitkan daripada persamaan. Okey, daripada persamaan 2 mol litium. Okey. Nisbah dia kepada air ialah 2 mol juga. Okey, kita gunakan kadar ataupun nisbah. Okey, 2 mol litium nisbah 2 mol air. So, kalau litium tu 0.5 mol, maka mol untuk air juga mesti adalah sama. Okey, sebab nisbahnya sama. Okey, soalan ni very direct. Okay, ni soalan yang direct, dia tak minta awak kira apa-apa pun. Dia tak minta awak kira jisim ataupun bilangan zarah. Okey, untuk soalan B pula. Masih menggunakan litium, tetapi soalan minta untuk kita kira bilangan mol gas hidrogen. So, kita kena kaitkan pula litium dengan gas hidrogen. So, kat sini kalau awak tengok nisbah mol dia dah tak sama. Kalau kita refer daripada persamaan 2 mol litium nisbah 1 mol hidrogen. So, kalau 0.5 mol litium bermaksud nilai mol untuk hidrogen adalah separuh. Sebab 2 mol litium mewakili 0.5 mol litium. So, untuk 1 mol hidrogen kita kena bahagi 2. Okey, kita kena bahagi 2 lah. 0.5 bahagi 2. So, awak akan dapat 0.25 mol untuk air. So, macam itulah kita menggunakan nisbah berdasarkan persamaan yang diberi. Okey, soalan ni sangat direct. Kita tengok lagi satu contoh. Okey, yang ni pada muka surat 52.
Persamaan kimia berikut menunjukkan tindak balas antara logam zinc dengan oksigen yang menghasilkan pepejal putih zinc oksida iaitu ZNO. Okey, maklumat diberi adalah tentang zinc oksida. Jika 3.0 mol zinc oksida. Okey, zinc oksida dia punya mol 3.0. Soalan minta pelajar untuk cari bilangan mol zinc yang digunakan. Okay, so kita kena kaitkan antara ZNO dengan zinc. So sama cara macam tadi, kita kena tengok daripada persamaan. Okay, daripada persamaan, gunakan konsep nisbah tadi 2 mol ZNO. Kenapa kita mulakan dengan ZNO? Sebab maklumat yang diberi adalah tentang zinc oksida. So kita gunakan ZNO. Nisbah 2 mol zinc. Okey, kita kaitkan bahan yang diberi dan bahan yang diminta untuk kira. So kalau ZNO 3.0 mol, maka kat sini untuk zinc pun sama. Sebab nisbah dia sama. Okey. So kita dah dapat jawapan. Untuk mol zinc kita dapat 3.0 mol. Sama macam mol ZNO iaitu zinc oksida. Okey, tapi untuk soalan yang seterusnya, dia minta kita hitungkan isi padu gas oksigen pada suhu bilik. So, perkara pertama awak kena cari mol oksigen dulu. Apa-apa pun kita kena cari mol terlebih dahulu, baru kita selesaikan perkara yang diminta. Okey, nak cari mol sama macam langkah DA tadi. Okey, daripada persamaan. Sekarang kita kena kaitkan zinc oksida dan juga oksigen. Kita kena kaitkan zinc oksida dan oksigen sebab diminta oksigen. Okey, 2 mol zinc oksida nisbah 1 mol oksigen. Okey, jadi kalau mol zinc oksida tu adalah 3 mol, maka mol untuk oksigen adalah 3 bahagi 2. Okey, mol oksigen tu adalah separuh lah. Sebab dia nisbah 2, nisbah 1. Okey, so kita akan dapat 1.5 mol oksigen. Okey, kita belum cari lagi jawapan yang diminta. Kita baru dapat nilai mol. Jadi awak kena hitung isi padu pada suhu bilik. Jadi kita kena gunakan rumus mol. Kita ada rumus mol 3 mol bilangan zarah bahagi pemalas Avogadro. Itu yang pertama. Ni pelajar kena pandai pilih nak guna rumus yang mana. Okey, rumus mol yang kedua, G sim per G sim molar. Okey, dan rumus yang ketiga, mol sama dengan isi padu per isi padu molar. Jadi sekarang ni kita kena guna rumus yang ketiga. Okey, jadi kita masukkanlah. Okey, kita dah dapat mol. Okey, mol kita dah ada. Kita kena cari isi padu. Isi padu molar pun telah diberi kat sini. Nilai dia 24. Okey, so kita akan cari isi padu. Isi padu sama dengan mol darab isi padu molar. Ni cikgu tulis mulalah bagi awak senang faham. So mol 1.5, isi padu molar pada suhu bilik adalah nilainya 24. Okay, and then tinggal tekan kalkulator sahaja dan sertakan unit yang betul. Okay, 1.5 darab 24. Jawapannya 36 dm padu. Okey, jawapan akhir isi padu ni mesti dm padu lah.
Sebab unit untuk isi padu molar ni DM padu per mol. So DM padu, jawapan akhir. Unless kalau soalan minta awak tukarkan kepada sentimeter padu, so awak darablah dengan 1000. Okey, itu adalah contoh kedua. Okey, untuk contoh yang ketiga ni, latihan 42 muka surat 54. Cikgu nak awak cuba buat dan selesaikan sendiri. Okey, so itu saja untuk masalah penyelesaian berkaitan persamaan. Harap dapat membantu. Thank you. Bye-bye.